Kalau pergi Thailand, omelette Thai seafood ni lah antara menu yang paling kerap saya order. Nampak simple je telur goreng, tapi rasa dia tu tak biasa-biasa. Luak dia rangup, dalam lembut, penuh sotong and udang, cicah dengan sos Thai yang pedas masam tu pula. Terus teringat dekat hadnya itu. First kali kita perlukan 4 biji telur, and then kita nak rebus kita punya seafood. Saya pakai sotong and udang. Rebus agak-agak around 1 minit 2 minit macam tu je. Lepas tu dah boleh angkat, sebab kalau lama-lama nanti dia akan jadi keras. Bagi dia cool down jap, and masukkan dalam telur yang kita dah pecahkan tadi. And next kita perlukan bawang merah, cili padi and daun bawang. Kalau ada daun ketumbang lagi better. Untuk perasa kita perlukan kicap sotong, garam and penambah rasa. Yang tu je, gaul-gaulkan dia. Next kita dah boleh goreng. Ni part paling susah. Minyak make sure jangan kedekut. Memang kena pakai minyak banyak yang ni, okey. Lepas tu nak kalih ni pun kadang menjadi, kadang tak menjadi. Agak-agak macam boleh makan ni pun dah okey lah ni kan. Crunchy kat luar, kat dalam lembut juicy. Letak toge pula dekat atas. Toge tu mentah tau, tak rebus, tak goreng. Makan mentah-mentah tu lagi sedap, rangup. So tu je untuk resipi ni. Jangan lupa try tau. Makan dengan nasi panas, ya Allah, memang menambah-nambah. And jangan lupa follow untuk banyak lagi resipi menarik tau.